Telefon pintar hari ni bukan macam dulu. Sekarang, kamera je dah macam DSLR. Laju, cantik, skrin macam televisyen. Tapi harga? Aduh, RM3,000 ke atas bukan luar biasa dah. Model flagship boleh cecah RM6,000 ke RM7,000. Jadi apa solusi? Jawapannya ansuran. 0% faedah konon. Bayar sikit-sikit. Tak rasa berat. Tapi betul ke tak berat? Hari ni kita bongkar satu-satu jerat ansuran telefon pintar yang ramai terlepas pandang. Bab 1. 0% faedah nama nampak suci tapi ramai percaya bila ada 0% faedah, maksudnya takkan rugi. Kalau harga telefon RM4,999, bayar RM20 8 kali 24 bulan. Tak lebih, tapi tengok betul-betul. Ada charge tersembunyi, yuran proses RM150, charge stem, charge admin bulanan RM10, penalti lambat bayar syarikat, untung kat sini. Kita tak sedar sebab teruja nak pegang telefon baru. Tip, baca habis syarat. Tanya betul-betul berapa total nak dibayar bila dah habis ansuran. Bab 2. Saya nak bayar habis awal. Ramai ingat bila ada duit lebih, boleh terus selesaikan awal. Tapi sebenarnya ada penalti bayaran awal. Syarikat kata, tuan lari daripada tempoh. Kontrak ada penalti ya? Akhirnya, kau bayar lebih sebab nak bayar lebih awal. Ironi sungguh. Bab 3. Skor kredit tercala kerana telefon. Bila kau buat ansuran melalui kad kredit atau syarikat pembiayaan, kau automatik ada rekod dalam CCRS DOS. Kalau kau bayar elok bagus. Tapi kalau tertinggal lewat, tak cukup skor. Kredit jatuh. Lepas tu susah nak buat loan kereta, rumah atau pinjaman perniagaan. Semua ni berpunca dari telefon pintar. Bab 4. BNPL beli sekarang, tapi bayar sampai serabut bengkel atau buy now pay later ni nampak mesra pengguna. Klik. Dapat telefon. Bayar bulan depan. Tapi realitinya, kau guna BNPL untuk telefon, kasut, skincare, baju. Tahu-tahu 5 komitmen berjalan serentak. Gaji tak naik, tapi auto debit makin meriah. People mudah approve, tapi mudah gelap masa depan kalau tak pandai kawal nafsu beli. Bab 5. Tukar telefon tiap tahun, hutang berlapis. Ada pula yang suka gadget terkini. Setiap tahun tukar, trade in telefon lama. Tapi hutang lama belum langsai. Akhirnya, trade in campur top up. Ansuran baru tambah ansuran lama. Kau rasa upgrade, tapi bank rasa kau makin sangkut. Penutup, telefon pintar. Tak salah, tapi kita yang kena pandai telefon pintar memang penting. Tapi kalau kena buat hutang semata-mata nak nampakin, itu tanda kita perlu audit gaji hidup. Lebih baik beli telefon ikut kemampuan daripada bayar bulan-bulan sampai makan Maggi tiap hujung bulan. Kalau belum mampu, tak salah pakai telefon biasa. Jangan bazirkan masa depan hanya sebab nak pegang flagship phone.